Harga PS5 rasmi naik di pasaran global terpasuk Malaysia dan buat ramai gamer terkedu. Nak cerita ni, Sony sahkan harga PlayStation 5 naik bermula April dan Malaysia termasuk sekali dalam senarai negara yang terkesan dengan perubahan terbaru ini. Bagi ramai orang, PS5 memang dah mahal dari awal, jadi bila harga naik lagi, terus rasa lagi pedih dan makin susah nak beli. Sony kata perubahan ni berkait dengan keadaan ekonomi global dan kos semasa, jadi harga konsol pun terpaksa diselaraskan ikut situasi sekarang. Yang tengah kumpul duit beli PS5 tu memang mula fikir dua kali, nak beli sekarang atau tunggu sale yang entah bila nak muncul. Ada juga yang cakap, kalau dah memang target nak beli, mungkin sekarang masa paling selamat sebelum harga jadi lebih tinggi lagi. Nampaknya dunia gaming pun tak lepas daripada tekanan ekonomi, sebab barang hobi pun sekarang makin terasa mahal dan berat dekat poket. Korang rasa harga baru PS5 ni akan buat orang tangguh beli atau gamer tetap sapu juga walaupun dompet dah mua menangis?